Pak Su nak enjin kecil-kecil. Kalau Pak Su nak enjin 15, saya cadangkan Pak Su ambil Yamaha. Kalau enjin 15 horsepower, enjin 30 horsepower. Tapi kalau Pak Su nak main untuk sungai, kecil untuk banjir, 15, Pak Su ambil enjin Yamaha. Sebab dia punya spare part rendah, cost maintenance dia pun rendah. Dia punya untuk cost service dia pun rendah. Tapi kalau Pak Su nak enjin 5 kuda, 3.3, Pak Su boleh ambil Mercury lah. Tapi kalau Pak Su nak enjin yang ringan, 15 tapi ringan, Pak Su kena ambil Suzuki. Cuma Suzuki ni cost maintenance dia agak tinggi sedikit. Saya dah cerita sedikit dah. Tapi kalau Pak Su kata saya nak enjin yang warranty agak panjang, 6 bulan singkat sangat, Pak Su boleh pilih Mercury. Tapi dalam data saya, Mercury 15 horsepower paling kurang permintaan. Saya tak pasti tempat lain. Untuk saya, permintaan nombor 1 adalah Yamaha. Tapi kalau kita tengok bila permintaan ni paling tinggi, biasa di situlah kualiti yang terbaik. Tapi saya tak kata semua model Yamaha terbaik. Ada juga ada yang kekurangannya. Sebab setiap brand ni ada kelemahan dan ada kekurangannya.